Jom buka, tutupkan dia. Saya depan. Eh. Baik. Aiskrim. Pasang kemah dulu bawah, baru balik. Beli kemah. Pasang. Baru beli kemah. Lock. Buka air tarik ni. Lock. Mohon. Jalan ah. Lagi siap. Lock tak lock you. Atas tak lock tu. Lock atas, logo naik lagi. Tahu. Kan dah jam dia tu. Dah siap kan. Aduh. Dia punya panas daripada bandar tadi. Bandar dah mula jam. So saya daripada pagi tadi keluar daripada pukul 8.30 pergi ziarah kubur arwah mak ayah. Adik perempuan kakak, lepas tu pergi kena cendol pau kena ABC. Lepas tu cari barang lagi. Cari barang. Inilah sampai balik. Nak mengalir ke bandar memang dah jam dah. Kita dah balik okey lagi tak jam lagi. Okey, kemah dah naik dah. Okey cantik. Oh, besar sikit kemah. Empat terus. Lubang 4. Jam. Tidak mana nak parking. Nigel. Ini nama dia aiskrim cedok. Penat ni daripada bandar ni. Penat. Kalau yang Aiskrim. dia ikut loceng dia. Dia takut loceng dia budak-budak bawa yang ni. Tengok. Sedap. Ada orang pun. Aiskrim. Kalau lagi. Semak samun. Nasi aman. Okey, janji dah parking elok. Dah tak ada tempat parking dah. Semua kereta 1, 2, 3 ni. Kereta dah parking. Lori pun ada. Pakai kat area situ nak kena pasang apa kemah ni kan. Kemah ni nak kena pasang. Tengok si apa tu adik lelaki tu, si bertukang daripada malam tadi tak habis-habis. Dia ada kepakaran bertukang tu. Daerah tu. Adik nombor dalam adik-adik dia nombor 7 kot. 4 nombor 7. Lelaki yang bongsu kali ke kan. Tapi dia ada kepakaran boleh buat tu, saya pun tak boleh buat macam dia. Terror. Terror duduk kampung dia boleh buat macam ni, okey lah tu kan. Terror lah. Ni abang Long, abang nombor 2 lah.
Ni abang ni. Ni. Ni Along, ni order. Ika, Abdul. Itu soal gitu. Kerja 24 jam. 4 jam tidur. Malam raya lihat. Malam raya Di jahit. mana? Sebelah ni. Tu, nampak kat situ. Ada sini nama. Majlis start power. Kau kita nak start majlis. Kau berapa jam? 12. Bazur lah, Zul. Lepas Zuhur. Lepas Zuhur. Majlis start lepas Zuhur. Mana-mana yang jumpa saya kat bandar tadi, saya jemput orang. Jumpa dekat tempat saya makan pauk. Corona tadi kan. Dahsyat tu. Makan tadi. Tak ajak pun. Tak ajak Jumpa. kawan. Itu Hisham ajak ayah dia. Cendol lah. Pak O cendol. Pak O cendol. Arwah lah, dah arwah. Pak O dah arwah. Pak O Okey lah. Lepas tu dia punya majlis tu tadi pun kita akan buat apa tahlil. Tak boleh cendol ada. Tahlil. Lepas tu barulah Kain yang ni am. Ayo, okey kan? Masih banyak. Yang bawa busy tu. Selamat Raya, Mahathir Batin. Kamu juga. Okey, sama yang Majlis Batin. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Kata kita tak boleh tunggu lah. Dia orang lepas Zuhur. Kita tak boleh tunggu lah. Ini Kita Ustaz. tunggu balik ni. Ayah muda, ayah. Tak boleh. Yang depan ada kotak canai makan. Kau mana? Pergi makan bagi Bani. Pergi dekat Peggy Bani. Pergi Rotan Bani. Malam pergi dekat Taiwan. Ayah.
No. Dah wis. Makan. Cik, baik mengalir ke Pasal dah tak jam. Tapi naik sana jam tadi. Naik jam tadi. Ha? Malam tadi pun sampai. Mana? Coba. Pagi tadi. Pagi. Baik ke dia. Sama daripada cikgu. Wah, tangan daripada cikgu Hisham Cikgu Hisham Alhamdulillah. Selamat ni. Ha? Selamat. Dah habis kopi dia. Ini tahu tak ni apa? Apam balik muah. Boleh pegang. My favorite. Oh. Banyak terima kasih. Terima kasih. Abang balik muak, kalau Pak Amin pergi muak, pergi KL memang singgah Selamat. Dia kata dah habis. Tapi kalau sampai sama datang, Dapat. mesti ada. Ini rutin wajib. Dan cantik kan memang kena duduk dapur je. Yeah. Slay itu pasti. Dengan dulu Wemi dulu ini dia dulu dengan Ramai guys. Ramai. Saudara mara, anak buah, cucu, cicit. Inilah dia. Ramai sangat, semua nak gambar kat sini. Kita nak kenangan, buat kenangan. Gambar di hari raya Syawal ketiga ni. Pak Yen ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada keluarga AKS dalam percampuran dengan keluarga daripada Peserai dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya. nampak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Oh. Ini dia suka berpantun. Bagi pantun. Pantun macam mana? Pantun. Nak pantun. Cakap. Alamak dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia ada makwa kan? Ada makwa kan? Dah hilang dah. Oh, dah hilang. Dah hilang dah. Aduh. Pak, saya dah sekolah dah agama. Kalau pergi sekolah agama dah hilang dah.
Mari saya bayar bantu. Itu dia jemput Mana-mana cheese naan tu. Ah, yang Nah, yang kita makan tu. Mama bunga. Dia jemput. Open house. Jun. Tarik ais daripada. Nikmat. Ya. Lega. Wih. Mari. Semoga berbahagia hidup aman sentosa. Baru lah dapat rehat sikit. Tengok jam berapa dah? Pukul 5. Pukul 5 siapa? Apa nama dia? Hisham? Dia Tiger Puzzle lah ni. Betul Alamak, saya tak baca matanya ni. Betul Hisham Tiger Puzzle Nampak tak? Betul? Hah? Puzzle ke Padli? Puzzle. Okey. Pukul 5 dah. Woi, rezeki Syawal ketiga Tengok. Sekali buka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Nikmat makan apam balik muar. Cikgu Syam belikan saya tadi. Cikgu Syam Fazil tadi belikan saya. Bismillah. Lembut, sedap rasa dia. Allah. Bermaai. Ui. Lembut tak? Isu pink. Yap. Sabar. Kena take ais dulu. Maai. Susah dapat tu. Apam balik muar ni memang susah dapat. Nasib-nasib lah kalau siapa yang pergi kat situ kadang-kadang habis. Tapi Cikgu Syam tadi rezeki dia. Dapatkan saya sampai 2 ni, ada satu ni dalam ni. Ni satu lagi mak. Ini kira nak katakan diet semi. Tapi sebenarnya pun okey lah kan. Taklah terlalu banyak minyak. Manis dia pun okey kan. Makan, jangan tak makan raya-raya ni ya. Makan. Nikmat ya Allah Akbar. Dia punya kacang dia, cara masakan dia, tepung dia, memang sedap. Saya pergi dekat KL pun tak jumpa tau macam ni. Tak jumpa.
Betul. Tempat lain pun ada juga buat pembalik. Tapi saya pergi mana-mana pun, kadang-kadang dia punya berminyak banyak sangat. Ini kurang, dia punya minyak dia pun kurang. Ya, dia punya cara pembikinan dia. Tapi memang alamak sempat juga dia orang karok kat dalam. Sempat juga dia orang karok kat dalam tu. Kat dalam tu. Tak apa, sabar. Jangan terpegang mic. Habis, dapat kasih habis. Okey. Nanti ada apa-apa konten kita keluarkan lagi. Alright. Jom. Canai sudah mari. Kita beri canai. Mutabak. Ayo mutabak. Wah, mutabak satu nak daging. Campur daging yang kambing. Satu lagi. 2, 3. Okey. Alright. Habis guys. Orang dah nampak Sazali Samad. Tak boleh lari. Okey, sekejap. Sebelum Tak boleh nak lari. cantik lagi kan. Masuk pada gambar dulu Yang baru sampai pun. Masih lawa ambil gambar dulu. Masuk cepat. Dia dah lepas sana. Oh nak salam okey ke? Oh nak salam. Asal mana? Dia dah ambil gambar. Dah cepat. Mana kamera? Handphone. Mana? Sini. Tolong rewang ke kat udara tu daripada aku pagi. Dah dia bang. Isi kat tu. Malam. Malam sikit. Wali dah panas. Dah telur ada. Boleh meniaga ni. Mari. Mohon tabak Singapura. Mari ya. Mari. Telur, saya biasa makan telur. Telur memang hari-hari makan telur. Murtabak pakai. Siap. Tunggu malam sikit. Bagi dia kembang sikit dah. Oh, bagi dia kembang dulu. Chef kata bagi dia kembang dulu, batu pak. Lala saya tembak tadi ni. Kau tahu tak cuma jahit setang jahit. Ni. Okey, biasanya tak tahulah kalau pukul 11 ke 12 ke, kalau masih ada orang lagi kita tak tahu. Kita tengok keadaan nanti. Oh my god. Wow. Tapi musim-musim perayaan ni kadang tak tentu juga orang datang. Dia nak datang pukul 12 kadang datang pukul 12, tapi pukul 12 ni kebanyakannya orang dah layu nak berjalan. Lagi-lagi kalau jalan jam kata kan. Nak sampai ke sini pun dah ambil masa. Memang paling tidak pun 10 lebih, 11 begitu, 11:30 pun okey dah habis kat sini. Kan kita punya bajet masa macam tu. Sebab apa kadang-kadang nampak je jalan kat Pusrai ni dulu okey, sekarang dah banyak kereta, jam jalan. Nak keluar, nak pergi ke bandar, jalan dah jam dah. Tak boleh buat apa. Sabar. Jumpa orang baru. Jom ya. Maintain lagi dia. Ini masa kami kat kampung dulu. Masa kami kat kampung. Dia kata saya main basikal sejuk dulu. Basikal handle kecil je, handle sejuk. Sekarang mana sejuk? Jadi sana sama gambar kau. Boleh gambar Sana kat tu. Kat sana. Kita gambar kat sini.
Dah, kata abang, kata amang, dah. Ini kawan ibu awak tahu. Sini. Ambil kamera. Okey, tu kamera. Okey, masuk ni. Masuk. Okey. Kita mesti ikut nak berhenti. Okey. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. Okey. Dia ada macam. Malam datang oh. Main ribut. Alhamdulillah. Cik, datang. Boleh dapat dia ni. Abang Mah, Abang Ron, abang Syed. Mana nak tahu? Kita bawa. Kau telefon. Kereta. Surai. Jom tu dah. Lama kita jumpa lagi. Jumpa. Bye, jangan Okey, jumpa lagi. ya. Okey, jumpa lagi. Hai. Basikal sejuk tu apa? Basikal sejuk tu apa? Kak Cik mari sini. Kak Cik. Mari sini kejap. Sini kejap. Kak Cik lah. Sini kejap. Sini kejap. Okey, saya punya ni tanya, basikal sejuk tu basikal apa? Oh, basikal Basikal sejuk tu basikal apa? Ha? Handle dia macam ni lah. Kecil betul lah. Handle kecil je dia kata. Kalau bawa macam ni je. Bila bawa macam orang kesejukan. Dia tahu. Tak tahu lagi dia. Orang-orang lama kat sini masih sama-sama tu kecil-kecil kat sini. Dia tahu je Saza dia sama naik basikal handle sejuk tu. Basikal kecil. Aduh. Orang tertentu je tahu. Orang tertentu Okey. Macam-macam hal kalau jumpa budak-budak kampung Peserai ni kan, kampung baru Peserai ni. Dah lama tak jumpa, dah berpuluh tahun kan. Tiba-tiba musim-musim perayaan jumpa balik. Macam-macam cerita pun. Aduh, macam-macam. Inilah Alkisah. Kita taruhkan ini ya tuan-tuan, dan bawang seperti daging. Anda tengok daging yang saya telah masak ini. Okey, jadi kita akan taruhkan di sekelilingnya semua. Okey. So, kita bagi dia garing tuan dan puan. So, kita akan taruhkan begininya pun. Roy. Dekat dia ambil je lah. Dah dua. Satu boleh makan dua orang. Kalau satu orang bersama sos. Okey, kemudian dihantarkan di ni. Aku tak jumpa pindah dua-dua lagi. Terima kasih. Secret recipe ya. Ini baru dari kecil. Besar je. Ini masuk kat mana ni? TV apa? Kenapa orang ni telefon Pak Sungai. Mana bawa? Kipa yang baik. Kalau itu yang baik bagi raya. Macam dah. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat Hari Pencen. Selamat Hari Pencen. Selamat Hari Pencen. Selamat Hari Pencen. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan
Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan keluarga. Allah selamatkan kamu. Okey, satu. Kita lepas sikit. Macet ni. Okey. 1, 2, 3. 1 freestyle. Allah. 1, 2, 3. Okey. Freestyle. Okey, anak-anak semua, anak-anak semua, anak-anak semua. Angin. Ruang kosong tu penuh kan? Dah serabai. Sini awak. Aku nak ambil gambar. Oh, Pak Bang. Cuma tiga. Abang. Okey, gambar. Dua, tiga freestyle. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Sabar. Okey. Kami daripada keluarga saja. Sabar. Sabar. Ya. Kami daripada keluarga Perserahan ucapkan selamat. Allah
Inilah keluarga, keluarga